Kalau phone charger kereta korang rosak, dah tukar baru pun masih tak hidup, korang ambil multimeter, pastikan aksesoris dah hidup. Cucuk dekat dalam soket 12 volt ni, tengah ni positif, dinding dia negatif. Kalau tak ada voltan, kita cari fuse box dia. Congkel ni, ini fuse box dia. Dekat atas sini, fuse power socket. Kita cabut fuse ni, tengok ni, fuse dia dah putus. Kita dapatkan fuse yang baru dengan nilai ampere yang sama. Kita tukar fuse dia, kita cek sekali lagi voltan pada soket 12 volt. Nampak tu? Dah ada voltan. Jadi kenapa fuse ni boleh putus? Yang pertama, ada short. Jadi fuse ni telah menjalankan tugas dia untuk putus dan menjaga elektronik yang lain. Yang kedua, charger phone yang murah. Overcurrent daripada charger yang murah boleh menyebabkan fuse ni putus. Jadi kalau chargernya murah, boleh jadi overcurrent, terlebih ampere, menyebabkan fuse-nya putus. Jadi korang pakailah charger yang branded macam daripada Ugreen ni. Dia bulky sikit tapi boleh menyelamatkan telefon korang. Charger ni ada USB-C dengan USB-A port dan boleh deliver sehingga 63 watt. Dan kalau phone korang ada fast charging, lajulah charge dia nanti.